Kalau dah tak tahu nak masak apa tu, mainlah try resepi orang Kedah ni. Hai, Assalamualaikum. Jomlah kita masak asam pedas utara, ikan temenung campur batang keladi. Mula-mula kita rebus batang keladi ni sampai lembut. Lepas tu, air dia tu air rebusan yang panas tu kan, kita buat untuk rendam cili kering. Angkat keladi tu dan toskan. Cili kering yang kita dah rendam tadi sampai kembang, kita akan kisar dengan cili padi, lepas tu bawang merah atau bawang besar dan juga bawang putih. Dan wajib ada belacan. Dalam periuk terus masukkan bahan-bahan kisar tu, tak perlu tumis. Terus masukkan juga serai dan masukkan air untuk kuah. Kemudian masukkan garam, sedikit gula dan sedikit serbuk perasa. Biarkan dia mendidih lama sikit supaya kita nak masak cili tu. Bila dah mendidih lama tu, baru masukkan asam keping dan juga daun kesum. Kalau rasa tak cukup kuah, boleh tambah lagi air. Kemudian masukkanlah keladi tadi yang kita dah rebus tu dan kita masukkan ikan. Kek ni pakai ikan kembung atau ikan temenung. Okey, Kak ni nak share satu tip supaya ikan yang kita masak dalam masakan berkuah macam ni dia tak pecah-pecah tau. Kita masukkan ikan tu masa kuah tu belum mendidih. Biar dia macam ni kan, kita masukkan, kita buka api slow je. Biar dia mendidih pelan-pelan. Nanti ikan tu akan bentuk cantik, tak pecah dan tak nampak perut tu, bahagian perut tu tak nampak tulang dia tercabut apa semua. So kita bagi asam pedas ni mendidih. Kek ni memang tak akan balik-balikkan ikan ni sebab kita nak ikan tu cantik elok saja. Kita ambil tudung, tutup macam ni, biar bahagian atas tu dia akan masak sepenuhnya. Okey, dah siap lah kita punya asam pedas ikan temenung dengan batang keladi style utara. So kita akan goreng pula ikan nyok-nyok, buat lauk sampingan kan. So dah siap lah lauk hari ni. Ada sambal belacan lagi, ikan goreng dan juga asam pedas utara ni. Asam pedas utara ni memang sedap sangat kalau makan dengan lauk macam ni. Kalau ada ulam-ulam kampung tu, ulam petai ke, lagilah bertambah sedap. Kalau suka makan kuah banjir, boleh letak banyak-banyak kuah dalam nasi tu, biar nasi tu banjir kan. Lepas tu letak ikan goreng dan tuang kicap sikit. Memang sedap sangat. Cubalah hampa try. Okey, jangan lupa cuba resepi ni ya.